Sebelum kita nak trade untuk US session kali ni, korang kena teman aku pergi sesuatu tempat sekejap. So hari ni aku punya plan untuk aku growkan account. Account apa kita nak growkan? Aku target untuk kita growkan account 881.71 USD. Okay, so hari ni kita nak growkan account ni. Sekarang pukul 7.59. Tapi sebelum tu ada benda yang kita kena settlekan dulu. Ni, kau nampak ni? Ni apa? Ni adalah cadar. Kau dengan aku, kau kena teman aku pergi Dobi kejap. Masuk. Tadi kalau tak, kita start kita punya video pukul 5. Tapi Din daripada pukul 5 dia cakap dia nak gerak. Dia cakap dia on the way. Kau tengok pukul 8 baru sampai. Kau tak, tadi aku dah pergi Dobi dah. Kau tak, kita dah start trade sama-sama kan tadi. Cuma aku adalah trade tadi berapa position. Cuma kita start je lah dengan account 881 USD ni. Kita start video ni, kita akan tunjuk one by one kita punya trade. And kau dengan teman aku. Baik. Nampak kat sini is satu reaction buy yang berlaku. Just my favorite setup adalah pump. So kat sini mesti melakukan breakout lah. So kat sini kau tengok pun dah ada satu benda yang cantik lah bagi aku. Break yang cantik. Kita masuk sketul dulu dekat 800 ni. Kita masuk 0.04. Dua layer. Goal buy now. Betapa beruntungnya jadi aku punya cameraman. Aku bukakan pintu. Selain daripada aku punya girlfriend, cameraman pun aku bukakan pintu tau. Ayo. Jom. Sekarang kita balik rumah. It's time for us to make USD because we hit our first SL just now. 16 USD. Jomlah kita buat profit malam ni. Let's go. So sekarang ni bila aku entry, aku akan bagi dekat aku punya community group 321919. Guys, please don't try this at home. Don't play phone while you driving. This is dangerous. Okay, aku punya target lah ni. Bye. Untuk buy kita tadi. Tadi dia dah sampai situ lah. Dapat? Okay. So, sekarang ni aku dah entry. Aku akan bagi dekat diorang aku punya target dengan aku punya target. So that diorang tahu aku punya risk to reward berapa setiap kali aku masuk setup. TP aku target 32, 35. Boom, aku dah hantar dekat aku punya community group. And sekarang kita punya entry tadi, so floating sikit. Aku rasa aku tambah lagi satu layer sebab kita pun boom 0.04 je, kalau 800 USD. Buat gaya macam boleh kita tambah lagi. Sekarang ni $12 floating. Okay, kita tengah target untuk at least dia sampai dekat area 3235, which is 3235 ada dekat area sini. 3235 ada dekat area sini ya, sini area top ni. Ada dekat area top dekat sini. Target lah. Dekat situ. So dia akan pergi pump situ. So sekarang ni kita tengah dalam waiting game. Jom. By the way, aku tak minta lagi pendapat korang. Semalam aku baru potong rambut tau. Kau rasa rambut aku okay tak? Komen sikit pendapat korang rambut aku. Komen lah kat bawah. Sebelum tu, okay, korang kena subscribe aku punya YouTube. Aku dah ada 4 video lah. Aku rasa aku paling style. Okay, tapi kita ada kekurangan daripada base of video yang kita dah buat. Kita punya lighting tak padu. Benda ni aku dah beli,
tapi just letak je kat belakang. Tak ke wasted. Tapi aku dah pernah try dah. Cuma result dia aku tak dapat. Dia nak try, kita tengok sekejap lagi. Aduh, dia spike dul 388. Aku nak tunggu candle ni close dulu, dia spike ke bawah. Sebab aku nampak benda ni tau. Benda ni which is dah cantik dah dekat sini. Tapi dia dah buat reaction. Dan kat sini pun ada dekat level resistance dia. Okay, ada candle yang melebihi daripada sini. So kira after reaction break boleh lah. Cuma sekarang dia bump ke sini. So mungkin dia akan break area reaction ni untuk teruskan penurunan lagi. Aku tunggu dia pull back sikit aku untuk dia cut. Ni dia spike, tengah spike gila ni. Tapi kalau dekat aku punya group community punya signal, SL lah, first SL tu ni. Okay, dia pull back sikit. Kita tunggu dia pull back sikit. Okay, so sekarang ni apa yang aku nampak dekat time frame M5 lah. Maybe dekat time frame M5 ni dia buat satu reaction which is untuk kita masuk buy dekat sini. Tapi sebenarnya ada satu jalan cerita yang dia perlu habiskan, which is dekat area sini lah. Maksud dekat area sini adalah satu zone di mana kalau boleh tengok dia melakukan benda ni. Which is CP cell. Dekat area sini ada area CP cell. Okay, dia naik pump. So CP cell tu macam mana? CP cell tu lebih kurang macam naik pump macam ni. Macam aku pernah ajar korang lah. Sekarang dia naik, dia buat penurunan. So dekat area sini adalah satu zone untuk sell. Tapi disebabkan aku nak ambil M5 punya time frame, which is most of the time kebanyakannya aku ambil jadi je. Cuma in this case, bila price cuba untuk respect dekat M15 punya time frame yang CP sell tu, dan dia buat M5 punya gagal, M5 punya pattern gagal, apa yang kita perlu buat adalah kita cuba untuk cari sell. Kita cuba untuk cari sell pula, sebab kalau tengok dekat pattern M5 pun, tengok ni, satu pattern akan gagal seandainya dia buat benda ni. Contoh okay, satu pattern akan gagal kalau dia dah buat reaction. Lepas tu okay, dia cuba buat untuk ke sini. So dekat sini adalah area untuk kita entry buy. Tapi bila dia break dekat sini dan dia bermain dekat kawasan sini, dekat kawasan reaction ni lah, dia main kat kawasan reaction ni, sini bermaksud dia akan apa guys? Dia akan teruskan penurunan dia. So kita cuba target untuk dekat area sini, untuk dia tak respect lah CP buy ni, dan dia teruskan penurunan dia. Okay, kalau tengok pun untuk hari ni punya trend, kalau kita boleh nampak dekat sini, hari ni punya trend, apa yang berlaku adalah dia membuat satu downtrend. So another reason is maybe dia support trend line ni, dia respect trend line ni, dan dia buat satu CP sell, dia respect dekat area sini, membuatkan kita punya reaction buy tadi tak cukup strong untuk kita masuk buy, untuk kita makan. But the thing is, bila satu setup kita tak jadi, tak bermaksud kita akan hadapi loss untuk hari ni. Kita masih ada lagi capital. Sebab tu aku tak full margin. 400 aku tak close lagi. 400, almost 500 lah ni. Nak kena recovery pula. Orang nak collect profit ni. Adakah petanda yang tak baik kita punya hit SL yang pertama dekat Dobi tadi? Kita nantikan sampai ke penghujung video kejap lagi. Kita cuba untuk cari setup lagi. So hari ni macam korang boleh tengok, 14 April, tak ada apa-apa pun news high impact yang berlaku. Which is kalau news high impact, untuk pengetahuan korang, news high impact dia akan berwarna merah. Okay, yang warna kuning ni dia akan jadi warna merah. Tapi nampak kuning ni, yang dekat sini, yang warna kuning ni dia akan jadi warna merah. Tapi kalau medium dia akan jadi warna orange. Tapi kalau high impact dia akan jadi warna merah. So untuk high impact ni, pergerakan dia memang akan berdesup laju like 200 pip sekali mata, 100 pip sekali mata. Tapi macam korang boleh tengok kat sini, korang tengok kat sini, gila dia punya movement. Dia bantai.
turun lagi 237 pip tau dia bagi. Faham tak? Tak ada. Turun lagi 246 pip dia bagi. Gila. So itulah dia goal. Aku masih lagi mencari setup. Tunggu dulu. Buy aku zero float weh. Zero float apa tau? Zero float ke bawah ni. Aku tak cut lagi ni. Aku tak cut lagi. Tapi hari ni paling tak tahu lah. Dia punya, aku tunggu dia buat pullback tapi dia tak buat pullback lagi kan. So aku tengah mengharapkan benda ni. Macam okay, sekarang ni kalau dia buat benda ni turun, dia tengah buat naik, faham tak? Satu pattern dekat sini dia akan gagalkan satu reaction buy yang dah jadi kat sini. Dan kalau penurunan ni dia berlaku macam ni, dia buat break macam ni, dia break kat area sini, memang dia luncur ke bawah kejap lagi. So aku tengah mengharapkan pullback. Dia dah jadi setup harapan lah ni, nak mengharapkan pullback. Dekat SL tadi tak potong terus semua entry. Sebab apa? Sebab masa dekat dia break dekat area sini tadi, aku entry kat sini. Aku entry kat sini buy. Aku tengah menunggu dekat area sini untuk dia open candle seterusnya. Dia open candle seterusnya, kau tengok ni. Zap, dia open sini. So sekarang ni that's why aku tengah tersangkut entry aku yang ni dekat sini. So at least aku hilang 50% pun okey lah kot untuk aku buat lagi sekali. Untuk aku buat lagi 50% boleh kot. So dia dah pullback. Aku rasa tadi akaun kita 881 USD. So, kalau kita dapat cecah equity kita 400, kita potong entry ni, cut loss entry ni, and daripada 400 tu kita akan buat lagi lah. Okay, sikit lagi nak sampai 400 aku angkat. Aku rasa entry ni aku cut loss dulu lah. Entry ni aku cut loss dulu, close opposition. So sekarang ni ada lagi 400 USD, which is macam aku beritahu agak kau tadi kan, sini dekat area kita punya buy tadi. Okay, kat area sini ada area buy kita. So bila price pergi dekat kita punya SL dekat area sini, okay, aku tengah aku tengah menunggu untuk next candle ni dia close macam mana. Tapi disebabkan tu lah, kadang-kadang bila kita tak set SL, dia tak macam mana, kita tunggu dia hit SL kita dekat sini contoh Okay, aku bagi kau contoh yang simple untuk kau faham. Aku tahu kau mesti tak faham lagi. Contoh SL aku tadi dekat area, aku tengok balik SL aku dekat area 3219.19 kat area sini. Okay, SL aku dekat area sini, buy position aku dekat zone ni. Jadi bila aku dah buy tadi, aku tengah menunggu satu lagi candle untuk close, which is kalau dia close atas ada possible untuk dia naik, which is ini adalah satu fake out. Okay, tapi bila dia open je lagi satu, zas dia juna sini. That's why aku tengah tersangkut entry aku kat sini. Aku dah jadi buy zero float floating. Buy zero float floating. Videographer aku pula, Dan pula yang profit sekarang ni. Aku tak boleh kalah dengan dia, tapi aku akan fight balik lagi 50%. Dan dalam masa yang sama aku nak on live trade TikTok. Aku punya target, goal akan membuat penurunan malam ni. Macam aku tunjukkan video kat korang tadi lah, kenapa reaction ni dia dah nak break lah kat sini. So kita akan teruskan penurunan dia ikut trend. So now it's time for us to ride the trend. Tapi dalam masa yang sama, so as you guys can see, kau tengok ni, nasib baik aku cut tadi aku punya position buy. Okay, cut loss, boom, dia junam. So itu adalah kepentingan kenapa kita kena cut loss kalau kita dah tak nampak potensi untuk kita punya position dah tak valid. So it's okay to cut loss instead of you guys hilang semua. Penting lah untuk cut loss. So kita masih lagi menunggu untuk next entry. Kita melakukan break dekat sini. Okay, faham So pattern untuk B adalah, ni adalah pattern B. So kalau kita nampak pattern ni, jangan sesekali cuba untuk S. Okay, jadi bila price dekat sini, dia dah buat satu break yang dilakukan dekat sini. Break yang kita nak pun dah jumpa. Faham tak? So bila by the time dia pull back adalah masa untuk kita entry. Kita punya SL dekat area sini. So bila price tak berjaya untuk respect pattern ni, apa yang kita kena buat adalah tunggu the next. So macam tadi pun kalau kau boleh tengok, aku ada pengajian. Nampak tak kena pada aku punya zone aku dekat atas ni.
Kalau aku nak makin shadow, dia akan jadi takut floating 70 pip pula nanti dekat orang yang follow. Jadi aku tak kisah. Aku nak floating 80 pip pun tak kisah. Jadi diorang akaun kecil. So price pun tak masuk lah. Kita dah marking tak masuk. And kalau tengok pun dia jalan dalam 90 pip. Tapi itulah, kita tak ada rushing pun lah untuk kita entry, sebab kita tunggu untuk sniper. Kita bukannya machine gun, kita sniper, kita cari zone yang terbaik, percentage yang terbaik untuk kita win the market. Kalau chance tu 80% untuk kita win, kita masuk. Kalau chance tu 50-50, kita cuba untuk elak. Kalau chance tu 30%, kita tolak dulu. Masih lagi mencari untuk 80% punya chance. Jadi kalau dia buat satu pergerakan, satu movement yang bergerak macam ni, pump, which is dia buka satu buy pattern dekat area sini, kita jangan cuba untuk sesekali cari untuk sell. Kita fokus untuk B. Susah betul SB kan. Kalau dia buka pattern ni, kita cuba untuk cari B pada area sini. Ni dekat M5 punya time frame. Untuk sekarang kita bagi dulu dia bernafas entry, bagi dia lengkapkan pattern yang dia nak buat seterusnya. Sama-sama kita buat profit hari ni. Kita nak cari entry B ke? Kita akan tunggu satu pattern siap dulu. Sebab dekat sini pun jalan cerita dia dah okay, ni pattern sell yang dia pattern buy, pump yang dia gagal untuk respect dekat sini. Ini adalah hint yang dia bagi tahu yang dia tak respect reaction buy ni. Breakout dekat sini pun dia dah collect, turun. Jadi jalan cerita ni dah habis. Jalan cerita ni dicuba sampaikan sedang berjalan. So mungkin satu jalan cerita buy akan berlaku ataupun satu breakout sell lagi akan berlaku. Okay, kita masuk sell. Jadi kita tunggulah untuk next. So sekarang ni kita dah nampak satu clear pattern yang market dah tunjuk, hint yang ditunjuk. Macam apa yang aku nampak dekat sini, korang boleh tengok. Ada satu CP buy kalau kita tengok dekat M30. Nampak ni? Buat penurunan, buat CP buy kat sini. Jadi sini adalah satu watching zone yang kita perlu lihat apa yang ada dalam ni. Jadi kalau tengok kat sini pun dekat 5 punya time frame, nampak tak apa yang dia buat? Dia buat penurunan, dia buat kenaikan, dia tak berjaya break dekat area sini dan dia terus buat satu solid breakout, which is ada satu candle yang kecil melebihi daripada resistance level pada M5 sini. Jadi kita cuba untuk follow message yang disampaikan oleh market ni. Walaupun macam saya beritahu tadi, sekarang ni dekat area sini, nampak ni, walaupun dekat area sini dia dah bagi tahu reaction buy yang gagal di respect untuk teruskan penaikan, tapi dekat sini hint dia bagi tahu dia break kan, untuk menggagalkan reaction buy ni. So gold ni tak ada daya untuk naik. Tapi kalau kita tengok dekat dalam zone ni M30, dia dah cuba untuk open CP buy. Mungkin kita nak target dalam 50 pip, ataupun kita nak target dalam kalau target tengok pun dekat M5, kita boleh target at least pada at least 68 pip. Dalam 65 pip, 64 pip kita target. Kita target TP dekat area sini, TP dekat area sini, SL dekat kalau break area sini, dia akan meluncur lagi lah. So kita cuba take risk lah untuk setup ni. Kita tengok apa yang akan terjadi. Aku entry buy tadi, lepas tu dia floating dalam 98 pips. Okay, dia floating. Aku entry buy tadi yang kau nampak tadi yang kat sini kan, dia floating sampai 100 pip. Dia floating, dia gigit account aku. Account 800 kita gagal untuk kita grow hari ni. Wih, aku memang sepanjang aku trade kan, memang hari Isnin lah kebanyakannya aku kena. Isnin tengah hari, tapi tengah hari tadi aku win. Aduh, ini first content loss aku. Account 800 USD aku loss. Tapi aku nak cuba lagi satu account. Boleh tak?
Aku nak cuba lagi satu account sebab aku tengah buat live trade sekarang ni. So pengajaran untuk hari ni, apa yang aku boleh bagi tahu, dalam trading ni pasti akan ada loss. Kita setiap hari kita akan profit. Mungkin seminggu kita profit, akan ada hari loss. Jadi hari ni adalah hari aku. Jadi kepada korang yang dekat luar sana, nasihat yang aku boleh bagi adalah di saat kita hadapi bad day dalam trading, itu adalah di saat di mana korang kena check balik apa kesilapan yang korang patut buat, apa kesilapan yang korang buat, dan apa the best decision yang korang patut buat ketika tu supaya benda yang loss macam bad thing tak sepatutnya berlaku. Maksudnya korang analyse apa benda yang korang patut adjust, analyse apa benda yang korang patut tambah baik atas apa yang kita dah hadapi untuk hari ni. Jadi itulah aku punya cerita hari ni. Aku 2 setup aku gagal dan akhirnya aku run up account aku ni. And for me, not every day is a bad day. Bad days not last longer. So kita jangan give up. Besok masih ada. Jadi itu sahaja daripada aku hari ni. Dan hari ni adalah hari yang boleh dikatakan agak teruk. Dalam setahun ni aku rasa hari ni yang paling teruk tau. Hari ni je. Sebab aku lost. Sebelum ni aku profit. Tak ada. Sebenarnya aku rasa teruk hari ni. And aku rasa aku nak fix aku punya emosi supaya aku dapat tempuh hari esok dengan emosi yang baru, dengan account yang baru, dan ready untuk buat profit dan sharekan dengan korang. Jadi itu saja daripada aku hari ni. Kekurangan datang daripada aku, kelebihan semua datang daripadanya. Bye bye Shunam hari ni.